Jadi dalam konteks emas Kelantan sendiri pun, kita juga nak orang yang dia boleh decide kata kawasan ni orang kepakaran jenis lagu mana. Dalam masa yang sama kita boleh mengurangkan pekerja-pekerja daripada luar negara. Anak Kelantan sendiri boleh buat. Dalam masa yang sama kita ada syarikat daripada anak syarikat bawah kerajaan negeri yang urus diri. Dia bukan hanya sekadar kalimah. Dia ada domino effect dia. Domino effectnya ialah dia boleh wujudkan small town, bandar kecil. Dalam masa yang sama boleh boost ekonomi masyarakat luar bandar. Dari sudut pelancongan, cadangan yang dikeluarkan oleh Exco Pelancongan untuk ada lesen khusus untuk pelancong, dia boleh jual experience kepada pelancong luar. Betul. Tapi instead of kita hanya sekadar tumpu kepada dapatan sikit-sikit, kenapa kita tidak tumpu kepada dapatan besar? Sebabnya pemberi lesen berapa sen je kerajaan negeri akan dapat untuk simpanan perbendaharaan negeri. Tapi kalau tumpu ke arah adanya syarikat sendiri, adanya pakar Banyak lagi lah boleh. lagi banyak boleh, dan ekonomi dia pusing dalam tu. Betul. Dan tidak mustahil, let's say lah kata kerajaan negeri sendiri kutip emas, kerajaan negeri sendiri buat emas dalam bentuk barang-barang perhiasan. Betul. Kemudiannya emas Kelantan ekspor jualan di luar negara. Boleh buat juga. Jual dalam bentuk US. Sebab tu kata tak boleh kita fikir hanya selapis okey kita serahkan kepada syarikat luar negara untuk mari melombong dekat dalam negara negeri kita. Kemudiannya senyap. Kita tak fikir kata peluang pekerjaan anak muda, saya sangat tumpu-tumpu peluang pekerjaan anak muda. Ya, betul.